Program TVET ni cikgu, program kemahiran ke? Ramailah di antara kita ni, bila sebut TVET, program kemahiran. Bila sebut TVET, program kemahiran. Dia macam ni tau. TVET ni adalah satu silibus pengajian dia, hands on tu lebih banyak daripada teori. Mana-mana orang kata sesi pembelajaran yang banyak menggunakan tangan tu, lebih banyak daripada teori yang duduk dalam kelas tu. Biasanya dalam 70-30 70% hands on, 30% ni adalah pengajian yang berbentuk teori. Yang tu duduk dalam kelas, cikgu mengajar, contoh kan, pensyarah mengajar. Itu adalah yang berbentuk teori lah, 30% tadi yang cikgu sebut. Okey, jadi sekarang ni, mana-mana yang berminat, UP-TVET sedang membuka permohonan untuk program-program di bawah yang cikgu sebut TVET tadi lah. Ada banyak program tau. CJ pun ada, diploma pun ada, dan hingga ke peringkat ijazah pun ada tau. Beratus-ratus program yang ditawarkan di bawah UP_TVET. Okay? Tarikh tutup dia 8 Mei ni. Check it out guys. Tak kenal maka tak cinta tau. Google betul-betul, tengok elok-elok. Okay? Selami dalam-dalam. Pasti ada program yang benar-benar akan menyentuh hati kita nanti. Alright? Jangan lupa follow cikgu. Arigatou gozaimasu.